Keunikan busana digaikan penyanyi Aisyah Aziz di pentas anugerah juara lagu ke-39 baru-baru ini menjadi bualan. Gabungan elemen teknologi kinetik yang menghasilkan pergerakan pada kuntuman bunga busana itu membuatkan penampilan Aisyah lebih futuristik. Sama-sama kita ikuti laporan Aslina Abu Bakar dalam segmen seni dan hiburan. Berkecimpung dalam dunia teknologi sejak 9 tahun lalu, Nur Akilah Zainuddin berkata bekerjasama dengan pereka fashion tempatan di pentas anugerah AJL adalah pengalaman yang tidak akan dilupakan. Akilah mula menceburi dunia fashion pada 2023 apabila seorang pereka mengajaknya berkolaborasi untuk menghasilkan busana unik di pentas pertunjukan fashion tempatan. Saya sebenarnya memang fokus ke arah bidang teknologi dan elektronik. Tetapi saya ada minat yang mendalam dalam bidang seni dan kreatif juga. Dan daripada gabungan dua ni terhasillah Fashion Tech. Jelasnya, antara elemen menarik dalam koleksi busana yang pernah dihasilkan termasuklah elemen 3D, printed dress, smoky dress dan elemen pergerakan ombak. Kebanyakan fashion berteknologi yang dihasilkannya menerapkan elemen kinetik yang mana busana boleh bergerak dengan menggunakan teknologi motor. Kinetic fashion di mana melibatkan pergerakan pada busana tersebut. Maksudnya servo motor tu akan menggerakkan bunga. Bunga pada busana tu hanya terletak kat sini kan. Tetapi dengan adanya teknologi motor tu, busana tu dapat bergerak dari kiri ke kanan. Ikutlah pergerakan tu macam mana yang saya setkan. Menggunakan programming juga sebenarnya. Menerusi sistem yang serba moden juga, pemakaian butang mampu dilakukan dengan kawalan jarak jauh sehingga 10 meter. Kalau artis yang memakai busana tu berada di atas pentas, kami akan duduk di bahagian bawah sebab kalau ikut pengiraan memang cukup 10 meter tu nak kawal busana tu daripada jarak jauh. Jelasnya, proses menghasilkan busana seperti ini bergantung pada kerumitan sistem yang digunakan. Laporan Aslina Abu Bakar, Buletin TV 9.